Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'd. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu dijatuh ya Nabi Adam. Daripada Adam dijadikan daripada kedua lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu, sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Yang saya kasihi Al-Fadil Raisul Majlis Al-Muhtaram Ustaz Abdullah, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya pagi ini dapat bersama dengan tuan-tuan dan kita berada dalam majlis dalam bulan Ramadan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, majalisul zikri tanzilu alaihimus sakinah. Adapun majlis zikir, majlis ilmu ini sentiasa diselubungi oleh sakinah, yakni ketenangan. Tuan-tuan nak dapat ketenangan, tuan-tuan duduk di rumah tak ada tenang. Tuan-tuan tengok TV tak tenang tuan-tuan. Tetapi datang majlis ilmu, majlis zikir, dia datang sakinah, ketenangan tuan-tuan. Ketenangan tu bukan ketenangan dari segi luaran, tapi ketenangan dalam. Dalam tu maksud dia tenang apa? Hati kita. Maka Nabi bersabda, inna fil jasadi muzghatun. Sesungguhnya dalam jasad kita ini ada satu gumpalan. Wa iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau sihat gumpalan tu, sihatlah tubuh badan. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau sakit, sakit. Ala wahya qalb. Ketahuilah bahawa gumpalan itu ialah hati kita. Tuan-tuan, kita tenang kerana hati tenang, bukan kerana otak tenang, hati tenang. Bila hati tenang tuan-tuan, yang lain semua akan tenang. Tuan-tuan nak dapat ketenangan ialah datang majlis ilmu, maka alaihi musakinah, dia akan bagi ketenangan. Wa tahaffuhumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Tuan-tuan duduk sekarang ini, malaikat turun bersama tuan-tuan. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi kata, malaikat akan turun, malaikat akan berdoa kepada tuan-tuan. Doa macam mana? Kalau perempuan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampun dosa dia. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha, rahmati dia. Kalau lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu, yang kita baca doa ketika sembahyang jenazah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, malaikat turun ni, kita ni seperti jenazah mati tuan-tuan, tetapi malaikat berdoa untuk hidup kita. Bagaimana nak hidup? Dengan majlis ilmu, hati kita hidup. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampun dosa dia, warhamhu, rahmati dia. Tuan-tuan duduk sekarang, malaikat duduk bersama tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Kalau nampak, Jumaat depan lah. Tak nampak kakak, tu yang kita tak nak datang majlis ilmu. Sebab apa? Wa tahaffuhumul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa takhshahumur rahmah, kemudian pula diselubungi dengan rahmat. Rahmat tuan-tuan, malaikat berdoa ni. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ziarah mayat, dilarang bercakap ketika mayat berada di dalam rumah. Sebab apa? Sebab malaikat akan turun berdoa untuk mayat tersebut. Apa yang tuan-tuan sebut, malaikat akan amin. Sama juga dengan kita sekarang ni. Dalam majlis ilmu, jangan bercakap, biar ustaz yang bercakap. Kalau saya bercakap, tuan-tuan bercakap, itu bukan majlis ilmu, itu majlis kenduri, tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan dengar tu, tuan-tuan, malaikat ini memberi rahmat kepada tuan-tuan, malaikat rahmat. Amin. Ustaz sebut, ya Allah ampun dosa mereka, malaikat amin. Ya Allah mereka ni nak masuk syurga, malaikat amin. Tuan-tuan dengar tak malaikat amin? Kalau dengar tak sempat raya tuan-tuan. Sebab malaikat bukan rahmat, malaikat maut nak ambil nyawa tuan-tuan. Sebab itu kita tak dengar, kita tak nampak, kita tak tahu. Sebenarnya melemat dekat kita. Akbar. Lagi disebut lagi. Wa yazkuruhu ala, maka ditulis nama tuan-tuan atas arash. Nama tuan-tuan ni semua di atas arash. Ada di sini nama tulis dah. Sini nama Abdullah, ustaz dah tulis dah. Sini ustaz. Allah tak tulis tuan-tuan. Ada nama Maryam, ada tak Makcik Maryam? Tak ada juga, tak tulis sebab dia duduk tidur. Sini nama Tajul ada tak? Datuk ada? Datuk dah tulis dah Datuk, alhamdulillah Datuk. Sini nama Intan, ada tak Intan? Tak ada. Intan tu tak guna tuan-tuan, walaupun nama Intan, sebab malaikat tak tulis namanya di arash. Sini nama Habsah ada? Tak ada. Nama Habsah Maryam ni tak ada tuan-tuan. Sekarang nama komersial tuan-tuan. Nama apa? Nama apa? Nama Aisyah. Kalau nama Maryam, orang dulu nama Maryam dia orang panggil Yem. Makcik apa? Makcik Yem. Nama Habsah susah. Kalau nama Abdullah, Pak Lah tuan-tuan. Panggil Pak Lah. Sebab tu Datuk Seri Abdullah dipanggil Pak Lah sebab nama Abdullah. Itu yang problem tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang duduk di sini, malaikat sebut dan tulis namanya di arash. Itu hebatnya majlis ilmu. Sebab itu majlis ilmu inilah yang menyucikan hati kita. Saya hari ini nak bicara tentang penyakit. Bukan penyakit luaran, bukan kencing manis. Makcik ada kencing manis, jangan jumpa saya. Pergi jumpa doktor perubatan. Kalau sakit teruk, minta insulin, cucuk. Sebelum buka puasa, lepas buka puasa, kemudian selepas sahur, sebelum azan subuh, cucuk. Bukan penyakit kencing manis, itu saya tak tahu. Bukan penyakit jantung. Tuan-tuan datang, ustaz, saya penyakit jantung. Bukan itu penyakit yang saya nak ubat. Bukan penyakit aurat. Tak ada. Tuan-tuan, ustaz, saya sakit aurat, ustaz, tak boleh. Saya tak boleh buat apa. Bukan penyakit sakit mata. Ustaz, saya sakit mata, tak boleh. Bukan buah pinggang, darah tinggi, tak boleh. Tetapi ada satu penyakit yang saya nak bagi tahu tuan-tuan. Penyakit ni ada 13 penyakit, tapi orang tak berubat. Kita ada darah tinggi, Allah, makan ubat. Kita kencing manis, makan ubat. Penyakit ni orang tak ubat. Saya tak boleh sebut sampai 13. Kalau 13 sampai 7:38 waktu berbuka puasa. Tuan-tuan boleh tunggu. Tuan-tuan boleh tunggu, tuan-tuan tunggu. Saya nak balik tuan-tuan. Saya tak larat tuan-tuan. Saya akan sebut sampai yang saya larat saja. Apa penyakit itu? Namanya penyakit hati. Bukan sakit hati tuan-tuan. Yang sakit hati tu muka kuning, yang tu bukan untuk saya. Yang itu kena pergi jumpa doktor tuan-tuan. Sebab hatinya kena penyakit, penyakit itu kena ubat melalui doktor. Ataupun kanser, yang tu tak boleh. Saya penyakit hati apa? Penyakit hati yang namanya rohani. Rohani. Kita tuan-tuan sihat, jogging. Saya tanya seorang makcik, makcik dah pencen dah. Buat apa sekarang? Pagi-pagi lepas sembahyang subuh pergi jogging. Dengan siapa? Dengan pakcik lah. Buat apa? Lepas jogging bagi sihat. Lepas sihat buat apa? Jogging balik. Lepas jogging sihat. Lepas sihat jogging balik. Ini orang tak ada matlamat. Orang yang ada matlamat, dia pencen, dia pergi jogging. Orang tanya makcik, buat apa jogging? Untuk dah sihat nak buat apa? Bila sihat, saya boleh buat ibadat lagi ustaz. Ini orang ada vision. Saya jumpa seorang pakcik, dia dengan isteri dia, jogging pun macam tak jogging. Dia jogging macam jalan. Yang makcik tu macam penguin. Saya jumpa dia.
Makcik, pakcik buat apa? Jogging. Lepas jogging, ustaz, selepas jogging, saya siap dengan baju. Saya akan berhenti mana-mana masjid untuk solat sunat duha. Setiap masjid dia akan pergi sembahyang. Dia kata, saya tanya kenapa? Saya sembahyang sunat duha setiap pagi, masjid berbeza. Masjid ini akan jadi saksi saya di akhirat untuk masuk syurga Allah. Ini vision kita. Ada orang jogging untuk sihat, tapi dia tak ada matlamat dia. Jogging entah, pagi-pagi jogging. Saya duduk di kampung, ada seorang pencen pegawai custom. Dia tuan-tuan timbalan pengarah custom. Pagi-pagi jogging. Lepas jogging kena roti canai. Saya jumpa dia. Datuk, macam mana? Kena canai 3 biji setiap hari. Lepas jogging roti canai. Lepas jogging roti canai. Roti canai. Satu hari tuan-tuan, dia makan roti canai, dia jatuh tepi bangku meja roti canai. Puk, jatuh. Orang angkat dia. Tak sempat balik rumah, dia mati di sebelah meja roti canai. Rupanya tuan-tuan, dia ingat dia jogging sihat. Rupanya Tuhan dah tetap umurnya tuan-tuan. Masa kamu jogging, makan roti canai tuan-tuan. Lepas tu jatuh. Lembek mati di tepi meja roti canai. Allahu Akbar. Jogging. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, itu luaran, kita nak dalaman. Dalaman macam mana? Hati. Penyakit ini bila kita ubat, yang lain semua sihat. Hati sihat, yang lain semua sihat. Apakah penyakit hati yang pertama? Kata Syekh Ahmad Zaharuddin, yang pertamanya hasad dengki. Inilah penyakit hati duk ada kat kita tuan-tuan. Saya akan sebut punca-punca. Kemudian bagaimana nak rawat? Cuba tuan-tuan renung. Saya dah tuan-tuan. Dapat print. InsyaAllah lain masa kita datang pula, saya akan print. Tuan-tuan, saya sebut satu-satu, kita cek aja. Ada ya tidak? Kalau ya tu maksud dia ada penyakit hasad tu. Pertama apa dia? Cuba tengok. Ada tak penyakit ini? Punca-puncanya, jika ada seorang itu rasa pemusuhan dan kebencian terhadap orang lain, maka itu hasadlah dia. Tuan-tuan rasa musuh dengan orang lain tak? Musuh tak dengan raya beli TV baru? Tuan-tuan rasa macam mana? TV baru Samsung. Tuan-tuan pun beli juga Samsung. Lawan dengan dia. Itu namanya hasad. Kalau ada, ya. Mana nak rawat? Tuan-tuan jangan ke mana-mana. Tunggu selepas ini. Tuan-tuan. Hasad, maksud dia apa? Kita rasa musuh dengan orang. Hari raya, member pakai baju cantik. Tuan-tuan rasa, Allah baju cantik. Itu nama. Beli kereta. Kita pun beli juga. Kita beli apa? Viva. Camry Viva. Sama juga. Yang penting cat warna putih sama. Dengki juga tuan-tuan. Maka itu namanya hasad tuan-tuan. Ada orang kita tengok anak dia masuk universiti. Mengaji di mana? UK. Anak kita pun UK juga. Di mana? Ulu Kelang. Dengki dia. Kalau ada, ya. Cuba tengok, ada tak ada benci dengan jiran pun. Jiran datang cucur badak. Kita bagi cucur kod. Kita bagi member sebelah cucur udang. Kalau cucur udang tak ada, cucur kodok ada. Cucur badak duduk di atas. Yakinlah sesungguhnya DNA badak tidak ada dalam cucur badak. Tetapi DNA babi ada dalam Cadbury, tuan-tuan. Tuan-tuan jaga. Kita dapat
kita rasa dengki, kita bagi dia punya sedap, dia balas tak sedap, kita rasa hasad tuan-tuan. Kita masak sedap, kau isteri bagi masak sedap, rasa kita rasa macam tu, itu namanya hasad tuan-tuan. Kalau ada, ya. Berapa dah ya ni? Banyak lagi. Banyak lagi. Allahu Akbar. Tengok-tengok tuan-tuan, jiran rumah kita lansir tukar baru. Orang utara tuan Allah, dia warna hijau. Tuan-tuan beli juga warna putih, hijau putih. Alhamdulillah tuan-tuan. Tengok-tengok jiran sebelah beli biru. Tuan-tuan pengang, tuan-tuan buat biru laut. Lagi bagus tuan-tuan. Last sekali tengok-tengok belang macam tu, itu namanya hasad. Apa rawatannya? Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga habis ceramah. Jika ada di kalangan ki dalam apa sahaja, seperti kekayaan yang saya sebut tadi, kepandaian, kecantikan, maju dalam perniagaan, banyak jasa, tinggi pangkatnya, banyak pengaruhnya dan sebagainya, maka ada hasad dalam hati dia. Tengok member kaya, kita tak boleh duduk. Tuan-tuan, kalau orang Melayu kaya, tuan-tuan syukurlah. Dia kaya, satu hari dia akan ingat kepada orang miskin. Orang Cina kaya, tuan-tuan, dia tak akan ingat tuan-tuan. Dia bantu orang miskin untuk ada nama. Kita kalau ada di sini orang kaya, tuan-tuan doa, ya Allah bagi dia kaya lagi ya Allah, supaya dia kaya, dia boleh bantu orang. Sebab tu saya dulu tuan-tuan kerja, saya jadi bos. Saya tengok pekerja saya, ada engineer Islam, ada Melayu Islam, ada Cina bukan Islam, ada India bukan Islam. Saya perhati anak buah saya. Yang Melayu tuan-tuan, dia tak akan bodek. Kalau kerja tu dia pegang pen, bos lalu pun dia buat tak tahu kan. Orang Melayu ni memang dia kerja macam tu. Orang Cina tuan-tuan, saya tengok masa bos tak ada, relax je, dia tak buat kerja. Saya masuk, Assalamualaikum bos. Assalamualaikum lah, dia bagi salam dah. Cina mana bagi salam, dia tengok-tengok, good morning bos tu, cibuk berlakon tuan-tuan. Tapi Melayu dia buat tak tahu kan. Kita tengok-tengok, Mat, bos, dia buat kerja tapi dia tak pandai bodek tuan-tuan. Saya buat macam mana? Saya renung. Yang India buat macam mana? Rupanya dia orang pandai bodek, tapi kerja out. Orang Melayu dia tak pandai bodek, tapi kerja on time. Saya kenaikkan pangkat, saya bagi yang Melayu naik pangkat. Yang Cina, yang India protes. Dia orang kata resis. Saya kata, saya memerhati apa yang kamu buat. Saya tahu kamu bodek aja. Tapi saya tengok Mat ni memang dia buat kerja, layak dia naik pangkat. Tuan-tuan, dia naik pangkat, duit gaji pertama dia buat kenduri. Dia buat kenduri tuan-tuan, buat tahlil. Ketika doa tuan-tuan, dia doa apa? Dalam doa tu, ya Allah, kau bagilah keampunan kepada orang yang naik pangkat aku ya Allah. Tuan-tuan, orang Islam dia naik pangkat, dia buat kenduri. Kita yang naik pangkatkan dia, kita dapat pahala. Kita tengok. Tapi kita macam mana? Tuan-tuan tengoklah kalau jadi bos. Orang Cina cukup pandai bodek. Dia tengok kita kalau sibuk. Sebenarnya dia tak buat kerja. Tapi bukan semua, tapi ada yang selingkir macam tu. Saya tengok-tengok, alhamdulillah, saya naikkan pangkat orang ini sebab dia akan ingat, dia baca doa, kita dapat pahala tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, jangan dengki dengan kekayaan dia, pangkatnya. Ada di kalangan kita jadi bos, ada di kalangan kita jadi khani. Itu biasa. Jangan tuan-tuan semua nak jadi bos. Semua sini pengarah semua. Siapa nak jadi khani? Kalau semua di sini penceramah, siapa nak dengar? Tengok-tengok semua ceramah. Dengan yang pegang kamera pun ceramah juga. Habis tuan-tuan. Kan? Yang jaga PA pun ceramah. Dia ada fungsi dia. Bila fungsi, kita saling menolong. Jangan dengki dengan orang. Ada orang khani, itu tanggungjawab dia. Ada orang angkut sampah. Kalau semua nak jadi bos, siapa nak angkut sampah? Kalau orang semua jadi penceramah, siapa nak berniaga? Ada berniaga. Saya boleh beli kepiah.
Saya beli ya free. Saya beli ya free. Seronok saya ustaz ni tuan-tuan. Beli ya free. Orang bagi free. Rupanya kopiah tu saya. Pahala dia. Saya makan. Saya cerita tadi. Makan. Orang bayar kat saya. Rezeki saya. Tapi pahala dia. Pahala dia berkekalan sampai akhirat. Rezeki saya masuk dalam perut. Saya berak pukul 6 petang. Habis. Tuan-tuan, kita nak dengki apa? Kan? Dia kaya. Kaya bukan milik dia. Milik Allah. Allah boleh ambil tuan-tuan. Ni makcik-makcik ada tak kaya. Tiba-tiba orang telefon. Assalamualaikum Mak Long. Tanah Mak Long di Kok Diang. Nak buat lapangan terbang antarabangsa di Kedah. Tanah makcik 2 ekar. Kami ambil dengan harga 2 juta. Dalam masa sebulan, makcik orang kaya. Masa tu kuliah pun tak datang dah. Tiba-tiba makcik tak jadi. Makcik tak jadi nak jadi lapangan terbang. Tanah makcik ni layak buat kubur. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, rezeki Tuhan boleh angkat kita dengan senang aja, kita boleh jadi kaya. Dengan mudah aja Tuhan ambil balik. Sekarang kita kaya. Tuan-tuan, kita balik-balik tuan-tuan accident. Kata. Kaki kita dua-dua kena potong. Masa tu tuan-tuan, kaya pun tak guna dah. Duduk atas kursi roda. KFC. Ada duit orang bawa. Tak ada duit orang buat tak tahu aja. Balik-balik accident, kaki potong, 2 buah pinggang rosak. Tuan-tuan, ada 2 juta dalam masa 2 tahun habis tuan-tuan. Saya tahu. Ada seorang pakcik ni, masa tu muda, tahun 80-an. Dia ni Ramadan, dia akan meniaga nasi. Dan Ramadan meniaga nasi. Bukan dia meniaga pukul 4 petang, pukul 8 pagi. Dia meniaga di kampung tu nama Pokok Sena, di dalam kebun getah. Dia meniaga satu hari tuan-tuan, keuntungan hampir dekat 2,000 bersih. Saya jumpa dia, bang, tak payahlah meniaga dalam Ramadan ni, jual dekat orang yang tak puasa, tak berkat. Dia kata apa? Ustaz, kacau apa? Rezeki ni saya punya. Saya kata walaupun cik punya, tapi rezeki ni Allah bagi, Allah boleh tarik. Dia kata punya suka saya. Dalam masa sebulan Ramadan, dia dapat 60,000. Tuan-tuan, tahun 80-an, saya jumpa tuan-tuan 2 tahun lepas. Tengok-tengok, kaki sebelah kanan dah tak ada. Kena potong dah. Duduk atas kursi roda, muka ni hitam. Tengok-tengok, pakcik. Ustaz, kita buat benda tak baik, Tuhan akan claim selepas itu, dia kata. Saya kata, claim apa? Dulu saya berniaga, ustaz, ingat tak dalam bulan Ramadan? Sebulan Ramadan saya dapat 60,000, ustaz. Saya tak pernah miss, ustaz, tiap-tiap bulan, tiap-tiap Ramadan saya berniaga. Ustaz, sekarang kaki kanan saya dah tak ada kencing manis. 2 buah pinggang saya dah rosak. Saya cuci buah pinggang 1 minggu 3 kali, ustaz. Ustaz, saya yang simpan duit dulu ni, sekarang dah tak ada apa, ustaz. Tuhan kelip. Jaga bang. Jaga makcik. Benda tak berkat, sekarang senang. Tapi esok Tuhan ambil balik. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau dia derma, doa banyak-banyak. Ya Allah, bagi dia murah rezeki, ya Allah. Tengok ni. Saya nak tengok satu mesej, nak tunjuk kat abang. Kita tengok. Ini hamba Allah. Dia orang kaya. Sekejap ya. Tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Keluar dah tuan-tuan. Kena pakai cermin mata. Mana letak? Sekejap ya. Sekejap ya. Nampak nak tidur pun. Tuan-tuan tidur pula. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan tidur. Sekejap ya. Mana saya letak ni, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad.
Saya dah buka tadi. Nak tunjuk je hilang lah tuan-tuan. Memang pun ni. Mana? Saya baca. Assalamualaikum. Saya baru melawat pembinaan pondok. Juga Pak Ngahman, orang yang jaga pondok tu, dia tersikit kami nakah ustaz kepada pondok. Maklum balik ustaz nak bayar melalui cek ke akaun. Saya kata terima kasih bang, cek pun tak apa, yang penting masuk dalam akaun. Allahu akbar. Mana ni? Nanti lupa lah. Kat mana saya simpan? Dalam ni. Dalam WhatsApp. Dah apalah. Tu dah berasap tuan-tuan. Dia masukkan tuan-tuan berapa? Dia beli 2 pondok. Satu pondok 20,000, 40,000 tuan-tuan. Kemarin dia transfer melalui akaun bank. 40,000 tuan-tuan. Saya kata, ya Allah, aku kenal pun tidak kakak ni. Tengok muka pun tidak. Tapi dia transfer 40,000. Saya kata kat dia dalam melalui WhatsApp, kakak, inilah harta kakak di akhirat. Dia balas balik, ustaz, 20,000 tu sikit bagi saya. Masya Allah. Dalam hati saya, berapa banyak lagi bagi ya? 20,000 sikit lah. Saya pula dekat dia, kakak ni kerja apa dulu? Suami saya ialah CEO Motorola. Tuan-tuan tahu tak Motorola? CEO Motorola. Saya kata duduk di mana? Duduk di Bertam Perdana. Tahu di Penang, Bertam Perdana ni rumah dia sebiji tu 1.10. 1.2 juta. Tuan, tandas tu. Tandas saja. Tandas saja 100,000. Jadi berak 1,000. Tuan bayang tengok. Allahu akbar, memang kaya tuan-tuan. 1.2 juta rumah dia. Saya nak balik ni, saya nak pergi tengok apa nama, di manakah dia. Allahu akbar. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak jealous apa dia? Dia kaya, dia sumbang, itu harta dia. Tuan-tuan, kalau ada macam tu, ada hasad lagi. Apa dia? Cantik. Saya tengok kakak-kakak ni, cantik-cantik betul. Tapi nampak semua menopause dah. Abang handsome lagi. Orang lelaki ni tuan-tuan, dia tak ada menopause. Dia man no pause. Dia tak berhenti tuan-tuan. Orang lelaki dia menopause, orang perempuan dia menopause. Tapi kakak segak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tengok tak segak, tetapi di sisi Allah segak. Segak macam mana? Bila hati segak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan, kecuali hati yang tak ada sombong. Sejahtera, itulah cantik. Kakak nak cantik, bukan muka. Kita nak datang dengar kuliah, cantik, bubuk. Nak bagi cantik, tetapi hati tak cantik, muka tak akan cantik. Ingat, kita senyum ni, kita menggunakan hampir 17 ni. Tetapi kita tarik muka macam jebol, kita mengguna hampir 70. Jadi kakak, senyum kakak. Senyum. Tengok, tarik muka. Jebol. Tarik muka ni menggunakan ni. Sebab tu kita cepat tua. Senyum. Senyum macam, bila hati tak ada hasad, kita boleh senyum. Tapi orang muka dia tak elok. Sebab apa tuan-tuan? Dia tarik, dia buat muka tak elok. Sebab hati problem. Bang, apa rawatannya? Jangan ke mana-mana. Tunggu sebentar lagi. Kecantikan kita. Lagi apa? Kita rasa dia maju dalam perniagaan. Dia banyak jasa. Alhamdulillah sini, tuan-tuan. Ada datuk boleh duduk di sini. Alhamdulillah.
Walaupun datuk duduk, tuan-tuan, tapi ada orang datuk pun tidak, duduk pun tidak. Kan? Alhamdulillah ada orang tuan-tuan doktor boleh duduk. Sebab apa tuan-tuan? Allah, dia nak mengaji, dia buang sifat itu. Lagi apa? Dia banyak pengaruh dan sebagainya. Okey, yang ketiga. Kita tengok. Kalau ada tanda ya. Di antaranya gemar menjadi pemimpin dan inginkan pangkat yang tinggi lagi hormat. Ada tak di kalangan kita? Kalau datang ya jadi mesyuarat, mesti dia menjadi pengurusi. Ataupun dialah pemimpin. Ada hasad. Ataupun macam mana? Dia nak dihormati. Tuan-tuan, saya pernah tuan-tuan forum dengan Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Satu hari saya pergi di Jelapang, Komplek Tarbiyah Raudatul Jannah, Kota Raja. Dia forum dengan Ustaz Haryanto. Saya datang tuan-tuan nak dengar forum tu. Dia tengok-tengok saya. Ustaz Abdullah Khairi, mari. Dia suruh saya naik pentas. Saya kata, saya bukan nak forum, saya nak dengar. Mari. Dengar. Last sekali. Dia suruh naik juga. Saya pun naik tuan-tuan. Dia suruh duduk sebelah saya. Dia ra'i tuan-tuan. Ustaz biasa. Ra'i ni, dia datuk tuan-tuan. Allahu Akbar, dalam hati, mereka tokoh hebat, mereka ra'i aku. Dalam hati, ya Allah, hebatnya ulama-ulama ni. Tuan-tuan ingat tak ada seorang ulama dalam Facebook baru ni? Dia bagi ceramah, tiba-tiba masuk seorang ulama namanya Profesor Dr. Ramadan Al-Buti. Masuk Syekh ni tengah ceramah, dia tengok-tengok, ya sayyidi, ya ustazi, ya habibi. Tengok dia ra'i. Wahai ustaz aku, wahai kekasihku, wahai apa nama tuan aku, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Mari masuk, selamat-selamat. Dia ra'i ni, Dr. Syekh Ramadan. Duduk bawah, dia pergi jemput. Akhirnya dia peluk, dia cium tangan Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan tarik, dia tarik juga, dia cium, dia peluk. Dia suruh duduk, ra'i sekali. Kita duduk di Malaysia, ustaz dengan ustaz gaduh. Sebab apa? Sebab anak murid bergaduh. Ustaz Abdullah Khairi kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Last sekali anak murid pening. Lepas tu anak murid buat fatwa. Ustaz Abdullah Khairi kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Akhirnya ustaz gaduh. Apa yang penting? Ustaz tak ada apa-apa, anak murid yang hancur habis. Ada kata, Ustaz Abdullah Khairi kata macam ni, kita lepas semayang kena zikir. Mengaji. Ustaz ni kata lepas semayang tak boleh zikir. Sebab kalau zikir bid'ah. Bid'ah ni dalalah. Kalau dalalah finnar, masuk neraka. Ustaz ni kata macam ni. Ustaz sama ustaz bergaduh. Tuan-tuan, pernah berlaku tuan-tuan di satu taman. Saya pergi ceramah. Ustaz, surau kami kecil ustaz. Kami nak buat surau dekat padang tu. Kami panggil bacaan Yasin. Orang datang baca Yasin. Ada beberapa kumpulan tak nak tuan-tuan buat surau. Bila kami baca Yasin, mereka pun panggil juga baca Yasin. Supaya tak buat surau. Yasin buat surau dengan tak buat sudah bertemu. Pelik tuan-tuan, buat baca Yasin juga supaya surau tak naik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada hasad dan dengki. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kita kadang-kadang ni kan, kalau rasa tuan-tuan untuk kita nak ada pengaruh apa, masuk dalam kubur sama aja. Seperti saya sebut tadi. Tuan-tuan ingat tak? Ketika seorang sultan mayat di atas, tengku, sebut tengku, masuk kubur, mufti baca talqin. Saya sebut nama, ya Ja'far binti Maimunah. Mana tengkunya bang? Tak ada. Tak sebut pun. Sebentar lagi akan datang kepada kamu dua orang malaikat. Maka jangan ketar ya makhluk Allah seperti kamu. Jika ditanya kepada kamu, man rabbuka, maka jawablah dengan tenang, Allahu Rabbi. Memanglah tak gentar. Kamu duduk di atas, cuba turun bawah tengok. Mau tahu kan? Masa tu tengku pun tak ada dah. Sebab apa? Kita apa beza tengku? Sama aja. Potong darah warna apa? Merah aja. Ada tak darah biru? Potong-potong darah biru.
Ada tak warna hijau? Tak ada. Potong sama aja. Sebab tu ada seorang tuan-tuan, makcik jumpa saya. Ustaz, saya kena bleeding, Ustaz, accident. Masa tu saya koma. Dia orang masuk dekat saya, darah saya tak tahu. Ada Cina, ada India. Macam mana Ustaz? Gelilah Ustaz. Saya kata geli macam mana? Darah India masuk kat saya. Saya kata darah India warna apa? Merah. Ada tak warna hitam? Darah India warna hitam, darah Cina warna kelabu. Sama aja tuan-tuan. Tak ada masalah. Terima darah tu. Yang penting kita buang sifat tu. Kalau ada, nanti jangan ke mana-mana. Tunggu. Yang keempat, puncanya, hatinya keras dan enggan melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Kadang-kadang duduk ni, kita nak buat ceramah, ada orang bangkang. Macam tadilah nak buat surau, ada orang bangkang. Itu namanya hasad. Ni, ada program ni, tuan-tuan tengok komplek ni. Ini duit siapa? Ini duit Ustaz Abdullah kah? Ustaz Abdullah pun tak boleh keluar banyak ni. Tapi duit tuan-tuan, nampak tu. Dengan bumbung punya cantik, saya datang daripada sana, tak nampak Maybank, nampak ini lagi. Tuan-tuan, siapa yang buat dengan duit dia, kita dengar kuliah ini, kita dapat pahala. Orang yang buat dapat pahala. Bukan sekarang, selama-lamanya sebelum kiamat. Ni, pahala. Tuan-tuan tengok kipas tu, nampak tu. Ni semua pahala ni. Kan? Ni bangku ni tuan-tuan. Bukan free ni tuan-tuan. Kita kena beli. Ni tuan-tuan tengok ni bangku. Alhamdulillah tu. Sini ada Mahat Tafiz tak? Ada. Orang yang hafal Quran. Makcik semua. Kita dapat pahala. Tu nampak dah tu. Tu apa nama kemah tu. Nampak? Ni bawah dia. Sejuk. Dapat pahala. Yang panas lagi pahala. Lagi panas apa? Sebab semua yang kita buat, inilah harta kita tuan-tuan. Yang penting buang tu. Macam mana nak buang? Kita tengok rawatan dia. Kalau ada, tanda. Rawatan yang pertama, kuatkan iman dan takwa serta mensyukuri segala nikmat Allah. Allah bagi kita mata, tengok aja, jangan dengki bang. Tengok aja. Cantiknya kakak ni. Nak buat macam mana? Dia cantik, dia buat. Saya hidung macam ni, bukan saya buat. Hidung saya ni pelepah tamat. Nampak tak? Ini nasib macam ni. Kalau macam tu lama tak jumpa, nanti nak cakap susah lah tuan-tuan, sengau. Tapi alhamdulillah hidung lubang macam ni. Cuba tuan-tuan, lubang saya tak ada, duduk di atas. Lagi problem bila hujan kena tutup bang. Syukurlah dengan nikmat hidung. Ada orang tak ada hidung bang. Ni mata kita, tengok sudah. Cantik. Tak cantik bukan dia buat. Makcik cantik, makcik buat kah? Nak keluar je? Bagi betul. Tak boleh tuan-tuan. Allah buat. Kita kata, pergi ziarah pengantin. Pengantin lelaki tu, syarukkan. Pengantin perempuan, kan apa pun tak ada. Tengok macam mana yang lelaki boleh berkenan. Bang, walaupun dia tak cantik, dia buat. Allah buat bang. Sudah bersyukur. Nikmat mata, nikmat telinga kita. Nikmat yang apa bagi? Yang Tuhan bagi. Yang kedua, membersihkan diri dengan mengerjakan amal soleh dan bertaubat kepadanya. Kalau rasa ada sifat yang sebut tadi, tuan-tuan, astaghfirullahalazim. Semalam pagi tadi saya buat qiyamul lail. Abang Sukri pun tahu, ada sahabat kita. Ada seorang tuan-tuan menangis, jangan kuat. Tidak. Sampai saya pun tak dengar suara. Suara dia bukan orang Melayu, orang Indonesia. Rupanya dia tuan-tuan, dia menangis ada sebab. Anak dia duduk di Indonesia, sedang belajar tuan-tuan, tak ada duit tuan-tuan. Orang Melayu bagi dia buat kerja, gaji tak bagi tuan-tuan. Yang dapat bantuan ni, orang yang duduk di surau tu dapat bantuan kutip duit, bagi kat dia. Dia rasa tuan-tuan, hati dia tu dekat dengan Allah. Saya sebut, ya Allah, kita banyak dosa, ya Allah. Dia, ya Allah, menangis. Allahu Akbar, menangis yang kuat. Allahu Akbar. Itulah kehebatan bila hati manusia dekat dengan Allah. Dia tak malu dengan orang lah. Dia tak malu tuan-tuan. Kita macam kita lah. Kalau hati kita dekat dengan Allah, biasa menangis. Kalau hati dekat dengan Allah, kita tak takut dengan manusia. Kita takut dengan Allah. Ni kita takut dengan manusia. Makcik tahu tak takut? Takut tak takut? Cuba tengok. Dengar betul-betul. Tengok. Takut dah nampak? Itu baru ustaz terekah. Tu pun dah takut. Terkejut.
Kakak, jangan duduk depan, lain kali duduk belakang. Tu pun dah takut dah. Nah, itu baru Ustaz Abdullah Khairi. Itu baru Ustaz. Cuba bayang esok ni malaikat maut ni. Dia datang, "Man rabbuka?" Suaranya lebih hebat daripada halalintar. Tuan-tuan, cuba bayang dengan hati kita. Kalau kita tak bersyukur dengan Tuhan, apa Tuhan bagi. Kalau kita tak bersihkan diri, ya Allah, kalau boleh tuan-tuan, ni duduk dengar. Hati main. Main macam mana? Astaghfirullahalazim. Baru apa yang saya sampai dia masuk dalam. Baru ni. Astaghfirullahalazim. Hati ni main. Astaghfirullahalazim. Ataupun tubna ilallah wa raja'na ilallah. Kalau ada, alhamdulillah. Yang ketiga, awasi diri dengan muraqabah, dengan merasakan bahawa rasa hasad dengki itu merosakkan diri dan amal kebajikan. Kita dengki ke orang, habis yang lain. Kalau ada tuan-tuan, ya Allah aku nak buang, ya Allah, sama aja, dia cantik bukan dia buat, Allah buat. Aku tak cantik, Allah buat kat aku. Dia kaya, Allah bagi rezeki. Satu hari Allah ambil rezeki dia. Aku tak kaya, Allah bagi juga. Tuan-tuan jangan ingat, yang miskin tu Allah tak bagi. Allah bagi tuan-tuan. Ingat tak, dalam kitab Sakaratul Maut, karangan Dr. Ain Al-Qarni, ada seorang sahabat, dia duduk tepi pokok kurma. Dia duduk, Allah tidak adil. Allah tidak adil, dia kata. Allah ni bagi rezeki, kadang-kadang aku sikit aja. Allah tidak adil. Tiba-tiba dia tengok seekor burung. Burung rumah. Dia panggil ciak rumah. Burung apa? Burung ciak-ciak tu. Yang cak-cak-cak-cak ciak. Dia terbang. Rupanya sampai dekat pokok kurma, burung itu membawa seketul daging. Burung ciak bukan daging. Makan padi atau gandum, tapi dia bawa ni daging. Dia pergi dekat pohon kurma, dia terbang, kemudian dia terbang balik. Dia pergi ada daging, dia bawa pula, dia terbang. Sahabat ni tengok, ish, macam mana burung ni bawa daging? Anak dia makan daging ke? Ini pelik. Dia panjat pokok kurma tadi. Rupanya naik-naik pokok kurma. Di atas pokok kurma itu ada seekor ular yang berbisa. Ular itu matanya buta. Maka Allah bagi rezeki dekat ular dengan menghantar burung tersebut untuk bagi makan. Rezeki Allah punya, kakak. Allah tetap. Ular ni makan daripada mulut burung. Pelik tak? Tapi Allah boleh buat. Ni kita sekarang miskin, Allah boleh angkat, kita boleh jadi kaya. Kita kaya, Allah bagi miskin. Kita sihat, Allah boleh bagi sakit, faham? Kita sakit, Allah bagi sembuh. Tapi yang penting apa? Bila kena sakit, tuan-tuan, syukurlah. Ada orang sakit tak bersyukur. Ada seorang ustaz, tuan-tuan, dia kena buah pinggang, dua-dua rosak. Dia jumpa saya. Ustaz boleh have sembang, cakap, ni saya kena buah pinggang ni. Dia kata, Allah tak adil, dia kata. Saya semayang tak tinggal, puasa tak pernah tinggal. Saya semayang tahajud. Allah uji saya sakit buah pinggang. Sampai terkeluar macam tu. Saya kata, Ustaz, sabar. Sabar apa? Ustaz boleh ya? Ustaz tak kena. Kena kat Ustaz baru Ustaz tahu. Saya pun, betul juga, tak kena kat aku mampu. Tuan-tuan, Ustaz tu. Akhirnya tuan-tuan, 2 tahun dia tak boleh terima. Satu hari tuan-tuan, dia tidur-tidur. Dia mimpi Nabi datang. Ya Ahmad, dia kata, haza minallah. Nabi kata. Dia mai jumpa saya, Ustaz, semalam saya jumpa Rasulullah, dia kata, haza minallah. Tu semua tu daripada Allah. Akhirnya dia termenung, aku termenung, dia kata, malam tu aku tak boleh tidur. Rupanya Allah nak uji aku, Allah nak masuk aku dalam syurga, dia kata. Nak masuk aku dalam syurga. 2 tahun tuan-tuan, alhamdulillah. Dia berubah macam mana? Dulu ni tak reda, dia reda. Apa Allah bagi, aku reda. Dia sakit, aku reda. Dengan izin Allah tuan-tuan, dia mati tuan-tuan. Saya pergi ziarah, muka senyum ya. Saya tanya isteri dia, Ustaz Mat mati pukul berapa? Ustaz Mat mati pukul 4 pagi, sembahyang atas kerusi, jadi imam tahajud. Saya duduk sebelah dia. Mati sembahyang atas bangku ni, duduk sembahyang ni, isteri ni.
Makmum. Dia jadi imam. Betul. Mati pula tengah tahajud, tengah sembahyang. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga Allah. Kita boleh mati macam tu ke? Kalau hidup sembahyang pun tidak, boleh mati sembahyang. Kalau hidup tak pernah pun sujud kepada Allah, boleh mati sujud. Cuba renung tengok tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat balik. Apakah muraqabah diri yang boleh buat? Kalau rosak, astaghfirullahalazim. Yang keempat, apabila ada manusia sentiasa tekun berusaha mencari rezeki yang halal yang telah disedia oleh Allah, itu maksud dia buanglah tu. Tuan-tuan, carilah rezeki biar halal. Halal. Jangan haram. Kita ni kadang-kadang puasa tapi makan yang haram. Ni abang-abang ni, puasa, rokok isap juga. Rokok haram ke halal? Semua pakat tunduk kepala tu, nampak? Kakak, saya nak tanya, rokok haram ke halal? Haram ke makruh? Haram lah, makcik tak isap. Cuba tanya orang perempuan, orang lelaki, rokok haram ke makruh? Makruh ada, kurang ajar betul lah. Ni kita puasa ni. Saya buka puasa semalam di Rawang. Kita order lah pukul 6. Abang, saya nak buka puasa dengan anak saya. Tom yam, lepas tu nasi paprik. Lepas tu air sudah. Saya order awal. Datang satu grup tuan-tuan, lelaki, pemuda-pemuda. Duduk pukul 7.20 baru duduk. Air. Tak sempatlah, dia lambat. Order dapat orang lain dululah. Dia orang tak ada. Last kali buat apa? Ada member tu bawa keluar Benson and Hedges, berbuka puasa dengan rokok. Pakat. Saya kata, ya Allah, puasa nak dapat pahala, berbuka benda haram. Buka puasa dengan rokok, tuan-tuan, haram. Rokok tu haram tu. Haram ke makruh? Haram lah, makcik tak isap. Tanya sekali lagi, haram ke makruh? Haram, tak isap. Cuba tanya hak isap, makruh. Baik, buka puasa, katalah dengan buah petai. Ambil, bubuh dalam mulut. Buah petai, makruh. Belacan, makruh. Betul tak? Ambil, cicah belacan. Sambal belacan, bubuh. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun makruh, buah petai, baca bismillah. Ada tak rokok makruh? Buka puasa? Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumna wa bika. Kalau isap rokok, baca bismillah, gila babi namanya. Aku tak pernah tengok orang isap rokok baca bismillah. No, ada tak? Ada rokok lah, ada no. Minta rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak benar tuan-tuan, menunjukkan haram tuan-tuan. Ni abang, kalau nak buang, berhenti sekarang. Bapa saudara saya, pangah. Dia mengaji tuan-tuan dengan Ustaz Osman Ibrahim. Tuan-tuan tahu tak Osman Ibrahim? Yang tu benar ilallah. Dia zikir menangis. Pak saudara saya ni hampir 40 tahun isap rokok. Dulu dia isap tuan-tuan, bukan Benson and Hedges. Tu, rokok 35 tu. Yang 55 tu. Yang ada unta tu, camel. Dia susun kotak rokok ni penuh ni. Tingkap. Dia dengar Ustaz Osman Ibrahim kata, kalau nak dapat rahmat Allah, benda haram buang. Di antara rokok. Balik dia berhenti, tak isap tuan-tuan. Tak isap. Allahu Akbar. 2 minggu makan coklat. Makan coklat tak jadi juga. Tengok orang isap rokok, sini meleleh. Tak boleh tidur tuan-tuan. Tapi dia semangat azam. Macam mana azam dia tuan-tuan? Tak nak isap rokok. Pergi rumah kenduri, orang bagi rokok. Dia ambil, tapi dia letak dekat sini. Dia tak nak isap, tapi dalam hati ni, nak. Dia tak nak, tapi nak. Dia lawan dengan izin Allah tuan-tuan. Sekarang umurnya 64 tahun. 40 tahun, akhirnya tuan-tuan, lepas tu dia boleh berhenti. Saya tanya, Pak Ngah, dah berhenti dah, berapa lama dah? Hampir 20 tahun. Macam mana rokok? Tengok pun tak berkenan dah. Saya kata, kenapa? Kita kena ada kekuatan. Itu namanya mujahadah. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Tanya betul. Suami dia isap rokok. Cuba angkat tangan. Tak berani. Balik naik motosikal, balik jalan kaki. Kakak
bagi tahu, dia tak nak dengar. Ustaz bagi tahulah. Pokok haram bang, berhenti bang. InsyaAllah kita buka puasa, faham cukup hebat. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Aku balas. Kita buka dengan benda haram, nak dapat pahala. Kalau boleh buang benda yang haram, kita ambil yang halal. Makan buah kurma. Kurma halal. Betul tak? Buah kurma. Kurma yang paling bagus apa dia? Tamar ajwa. Makcik beli lagi tamar ajwa. Tak beli lagi, dah 9 hari nak habis dah. Belilah tamar ajwa. Tak ada tamar ajwa, tamar Maryami. Kau nampak? Tak ada Maryami, Yusuf tiup. Belakang tu ada. Nama Safwa, nama Safwan. Itu bukan nama kurma. Itu nama anak dia. Anak dia lahir, nama Ajwa. Nama Najwa. Kurma, Yusuf tiup. Najwa. Rupanya nama anak dia. Anak dia ramai tuan-tuan. Nanti kalau nama Sami'on, Yusuf tiup Sami'on. Kita, ni kurma Sami'on. Rupanya nama anak dia. Makan buah kurma, dapat pahala Ramadan ni. Ambil halal. Makan sebiji. Dia banyak kalori bang. Makcik, kita makan dia banyak kalori. Perut kita akan mula berproses. Bila kita makan, dia mula proses. Kalau kita makan tuan-tuan benda yang tak elok, problem. Sebab tu ikut sunnah Nabi makan buah kurma. Makan buah kurma dulu, makan. Bagi lambat sikit, usap dulu. Ni makan. Kata kenapa cepat? Tak cepat apa nampak tu? Dia orang dah ambil lauk dah. Kalau aku tak ambil, tak ada apa lagi. Tu yang kita makan cepat. Kalau boleh relax lu ambil buah kurma makan. Bagi dia cinta sakti. Dia relax lu kan. Bagi dia bola lu. Sebab perut kita berhenti 8 jam. Bila berhenti kita makan kurma, dia mula proses. Malu rasanya mengatakan cinta. Dia nak relax kan. Tapi kalau bubur nasi cinta sakti. Bila kita semayang tarawih problem. Pak Imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Imam punya sedap baca. Kita perut makan banyak, duduk di belakang. Kurang ajar punya Pak Imam. Baca punya panjang. Pak Imam kena maki tuan-tuan. Sebab apa? Makan tak betul. Ni bang, makan buah kurma lu. Kakak makan. Makan relax lu. Orang yang buat dapat pahala. Bukan sekarang, selama-lamanya sebelum kiamat. Ni pahala. Tuan-tuan tengok kipas tu nampak tu. Ni semua pahala ni. Kan? Ni bangku ni tuan-tuan. Bukan free ni tuan-tuan. Kita kena beli. Ni tuan-tuan tengok ni bangku. Alhamdulillah tu. Sini ada Mahat Tafiz tak? Ada. Orang yang hafal Quran. Makcik semua. Kita dapat pahala. Tu nampak dah tu. Tu apa nama kemah tu. Nampak? Ni bawah dia. Sejuk, dapat pahala. Yang panas, lagi pahala. Lagi panas apa? Sebab semua yang kita buat, inilah harta kita tuan-tuan. Yang penting, buang tu. Macam mana nak buang? Kita tengok rawatan dia. Kalau ada, tanda. Rawatan yang pertama, kuatkan iman dan taqwa serta mensyukuri segala nikmat Allah. Allah bagi kita mata, tengok aja, jangan dengki bang. Tengok aja, cantiknya kakak ni. Nak buat macam mana? Dia cantik, dia buat. Saya hidung macam ni, bukan saya buat. Hidung saya ni pelepah tamat. Nampak tak? Ini nasib macam ni. Kalau macam tu lama tak jumpa, nanti nak cakap susah lah tuan-tuan, sengau. Tapi alhamdulillah hidung lubang macam ni. Cuba tuan-tuan, lubang saya tak ada, duduk di atas. Lagi problem bila hujan kena tutup bang. Syukurlah dengan nikmat hidung. Ada orang tak ada hidung mak. Ni mata kita. Tengok sudah. Cantik. Tak cantik bukan dia buat. Makcik cantik, makcik buat kah? Nak keluar dah? Bagi betul. Tak boleh tuan-tuan. Allah buat. Kita kata, pergi ziarah pengantin. Pengantin lelaki tu, syarukkan. Pengantin perempuan, kan apa pun tak ada. Tengok macam mana yang lelaki boleh berkenan. Bang, walaupun dia tak cantik, dia buat. Allah buat bang. Sudah bersyukur. Nikmat mata, nikmat telinga kita. Nikmat yang apa bagi? Yang Tuhan bagi. Yang kedua, membersihkan diri dengan mengerjakan amal soleh dan bertaubat kepadanya. Kalau rasa ada sifat yang sebut tadi, tuan-tuan, astaghfirullahalazim.
Semalam, pagi tadi saya buat qiyamul lail. Abang Sukri pun tahu, ada sahabat kita. Ada seorang tuan-tuan menangis, jangan kuat. Tidak. Oh! Sampai saya pun tak dengar suara. Suara dia bukan orang Melayu, orang Indonesia. Rupanya dia tuan-tuan, dia menangis ada sebab. Anak dia duduk di Indonesia, sedang belajar tuan-tuan, tak ada duit tuan-tuan. Orang Melayu bagi dia buat kerja, gaji tak bagi tuan-tuan. Yang dapat bantuan ni, pelani orang yang duduk di surau tu dapat bantuan kutip duit, bagi kat dia. Dia rasa tuan-tuan hati dia tu dekat dengan Allah. Saya sebut, ya Allah kita banyak dosa ya Allah. Dia, ya Allah, menangis. Allahu Akbar, menangis yang kuat. Allahu Akbar. Itulah kehebatan bila hati manusia dekat dengan Allah. Dia tak malu dengan orang lah. Dia tak malu tuan-tuan. Kita macam kita lah. Kalau hati kita dekat dengan Allah, biasa menangis. Kalau hati dekat dengan Allah, kita tak takut dengan manusia. Kita takut dengan Allah. Ni kita takut dengan manusia. Kita tak takut. Takut tak takut, cuba tengok. Dengar betul-betul. Tengok. Takut dah nampak. Itu baru ustaz terekah. Tu pun dah takut. Terkejut dah. Kakak, jangan duduk depan, lain kali duduk belakang. Tu pun dah takut dah. Nah, itu baru Ustaz Abdullah Khairi. Itu baru Ustaz. Cuba bayang esok, ni malaikat maut ni. Dia datang. Rabbuka. Suaranya lebih hebat daripada halalintar. Tuan-tuan, cuba bayang dengan hati kita. Kalau kita tak bersyukur dengan Tuhan apa Tuhan bagi. Kalau kita tak bersihkan diri, ya Allah, kalau boleh tuan-tuan, ni duduk dengar. Hati main. Main macam mana? Astaghfirullahalazim. Baru apa yang saya sampai dia masuk dalam. Baru ni, astaghfirullahalazim. Hati ni main. Astaghfirullahalazim. Ataupun tubna ilallah wa raja'na ilallah. Kalau ada, alhamdulillah. Yang ketiga, awasi diri dengan muraqabah, dengan merasakan bahawa rasa hasad dengki itu merosakkan diri dan amal kebajikan. Kita dengki ke orang, habis yang lain. Kalau ada tuan-tuan, ya Allah aku nak buang, ya Allah, sama aja, dia cantik bukan dia buat, Allah buat. Aku tak cantik, Allah buat kat aku. Dia kaya, Allah bagi rezeki. Satu hari Allah ambil rezeki dia. Aku tak kaya, Allah bagi juga. Tuan-tuan jangan ingat, yang miskin tu Allah tak bagi. Allah bagi tuan-tuan. Ingat tak, dalam kitab Sakaratul Maut, karangan Dr. Ain Al-Qarni, ada seorang sahabat, dia duduk tepi pokok kurma. Dia duduk, Allah tidak adil. Allah tidak adil, dia kata. Allah ni bagi rezeki, kadang-kadang aku sikit aja. Allah tidak adil. Tiba-tiba dia tengok seekor burung. Burung rumah. Dia panggil ciak rumah. Burung apa? Burung ciak-ciak tu. Yang ciak. Dia terbang. Rupanya sampai dekat pokok kurma, burung itu membawa seketul daging. Burung ciak bukan daging. Makan padi atau gandum, tapi dia bawa ni daging. Dia pergi dekat pohon kurma, dia terbang, kemudian dia terbang balik. Dia pergi ada daging, dia bawa pula, dia terbang. Sahabat ni tengok, macam mana burung ni bawa daging? Anak dia makan daging ke? Ini pelik. Dia panjat pokok kurma tadi. Rupanya naik-naik pokok kurma. Di atas pokok kurma itu ada seekor ular yang berbisa. Ular itu matanya buta. Maka Allah bagi rezeki dekat ular dengan menghantar burung tersebut untuk bagi makan. Rezeki Allah punya, kakak. Allah tetap ular ni makan daripada mulut burung. Pelik tak? Tapi Allah boleh buat. Ni kita sekarang miskin, Allah boleh angkat, kita boleh jadi kaya. Kita kaya, Allah bagi miskin. Kita sihat, Allah boleh bagi sakit, faham? Kita sakit, Allah bagi sembuh. Tapi yang penting apa? Bila kena sakit, tuan-tuan, syukurlah. Ada orang sakit tak bersyukur. Ada seorang ustaz, tuan-tuan, dia kena buah pinggang, dua-dua rosak. Dia jumpa saya. Ustaz boleh have sembang, cakap, ni saya kena buah pinggang ni. Dia kata, Allah tak adil, dia kata. Saya semayang tak tinggal, puasa tak pernah tinggal. Saya semayang tahajud. Allah uji saya sakit buah pinggang sampai terkeluar macam tu. Saya kata, ustaz, sabar. Sabar apa?
Ustaz boleh ya? Ustaz tak kena. Kena kat ustaz baru ustaz tahu. Saya pun betul juga, tak kena kat aku mampu. Tuan-tuan, ustaz tu akhirnya tuan-tuan 2 tahun dia tak boleh terima. Satu hari tuan-tuan, dia tidur-tidur, dia mimpi Nabi datang. Ya Ahmad, dia kata, haza minallah. Nabi kata, dia mai jumpa saya, ustaz, semalam saya jumpa Rasulullah. Dia kata, haza minallah, tu semua tu daripada Allah. Akhirnya dia termenung, aku termenung. Dia kata, malam tu aku tak boleh tidur, rupanya Allah nak uji aku, Allah nak masuk aku dalam syurga. Dia kata, nak masuk aku dalam syurga. 2 tahun tuan-tuan, alhamdulillah, dia berubah macam mana. Dulu ni tak reda, dia reda. Apa Allah bagi, aku reda. Dia sakit, aku reda. Dengan izin Allah tuan-tuan, dia mati tuan-tuan. Saya pergi ziarah, muka senyum ya. Saya tanya isteri dia, Ustaz Mat mati pukul berapa? Ustaz Mat mati pukul 4 pagi, sembahyang atas kerusi, jadi imam tahajud, saya duduk sebelah dia. Mati sembahyang atas bangku ni, duduk sembahyang ni, isteri ni makmum, dia jadi imam. Betul. Mati pula tengah tahajud, tengah sembahyang. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga Allah. Kita boleh mati macam tu tak? Kalau hidup sembahyang pun tidak, boleh mati sembahyang. Kalau hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'd. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu dijatuh ya Nabi Adam, daripada Adam dijadikan daripada kedua lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu, sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Yang saya kasihi Al-Fadil Raisul Majlis Al-Muhtaram Ustaz Abdullah, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya pagi ini dapat bersama dengan tuan-tuan dan kita berada dalam majlis dalam bulan Ramadan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, majalisul zikri tanzilu alaihimus sakinah. Adapun majlis zikir, majlis ilmu ini sentiasa diselubungi oleh sakinah, yakni ketenangan. Tuan-tuan nak dapat ketenangan, tuan-tuan duduk di rumah tak ada tenang. Tuan-tuan tengok TV tak tenang tuan-tuan. Tetapi datang majlis ilmu, majlis zikir, dia datang sakinah, ketenangan tuan-tuan. Ketenangan tu bukan ketenangan dari segi luaran, tapi ketenangan dalam. Dalam tu maksud dia tenang apa? Hati kita. Maka Nabi bersabda, inna fil jasadi muzghatun. Sesungguhnya dalam jasad kita ini ada satu gumpalan. Wa iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau sihat gumpalan tu, sihatlah tubuh badan. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau sakit, sakit. Ala wahya qalb. Ketahuilah bahawa gumpalan itu ialah hati kita. Tuan-tuan, kita tenang kerana hati tenang, bukan kerana otak tenang, hati tenang. Bila hati tenang tuan-tuan, yang lain semua akan tenang. Tuan-tuan nak dapat ketenangan ialah datang majlis ilmu, maka alaihi musakinah, dia akan bagi ketenangan. Wa tahaffuhumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Tuan-tuan duduk sekarang ini, malaikat turun bersama tuan-tuan. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi kata,
malaikat akan turun, malaikat akan berdoa kepada tuan-tuan. Doa macam mana? Kalau perempuan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampun dosa dia. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha, rahmati dia. Kalau lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu, yang kita baca doa ketika sembahyang jenazah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, malaikat turun ni, kita ni seperti jenazah, mati tuan-tuan, tetapi malaikat berdoa untuk hidup kita. Bagaimana nak hidup? Dengan majlis ilmu, hati kita hidup. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampun dosa dia, warhamhu, rahmati dia. Tuan-tuan duduk sekarang, malaikat duduk bersama tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Kalau nampak, Jumaat depan lah. Tak nampak kakak. Tu yang kita tak nak datang majlis ilmu. Sebab apa? Wa tahaffuhumul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa takhshahumur rahmah, kemudian pula diselubungi dengan rahmat. Rahmat tuan-tuan, malaikat berdoa ni. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ziarah mayat, dilarang bercakap ketika mayat berada di dalam rumah. Sebab apa? Sebab malaikat akan turun berdoa untuk mayat tersebut. Apa yang tuan-tuan sebut, malaikat akan amin. Sama juga dengan kita sekarang ni. Dalam majlis ilmu, jangan bercakap, biar ustaz yang bercakap. Kalau saya bercakap, tuan-tuan bercakap, itu bukan majlis ilmu, itu majlis kenduri tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dengar tu, tuan-tuan, malaikat ini memberi rahmat kepada tuan-tuan. Malaikat rahmat. Amin. Ustaz sebut, ya Allah ampun dosa mereka. Malaikat amin. Ya Allah mereka ni nak masuk syurga. Malaikat amin. Tuan-tuan dengar tak malaikat amin? Kalau dengar, tak sempat raya tuan-tuan. Sebab malaikat bukan rahmat, malaikat maut nak ambil nyawa tuan-tuan. Sebab itu kita tak dengar, kita tak nampak, kita tak tahu. Sebenarnya melimat dekat kita. Akbar. Lagi disebut lagi. Wa yazkuruhu ala, maka ditulis nama tuan-tuan atas arash. Nama tuan-tuan ni semua di atas arash. Ada di sini nama tulis dah. Sini nama Abdullah, ustaz dah tulis dah. Sini ustaz. Allah tak tulis tuan-tuan. Ada nama Maryam, ada tak Makcik Maryam? Tak ada juga, tak tulis sebab dia duduk tidur. Sini nama Tajul ada tak? Datuk ada? Datuk dah tulis dah Datuk. Alhamdulillah Datuk. Sini nama Intan. Ada tak Intan? Tak ada. Intan tu tak guna tuan-tuan. Walaupun nama Intan. Sebab malaikat tak tulis namanya di arash. Sini nama Habsah ada? Tak ada. Nama Habsah Maryam ni tak ada tuan-tuan. Sekarang nama komersial tuan-tuan. Nama apa? Nama apa? Nama Aisyah. Kalau nama Maryam, orang dulu nama Maryam, dia orang panggil Yem. Makcik apa? Makcik Yem. Nama Habsah, susah. Kalau nama Abdullah, Pak Lah. Panggil Pak Lah. Sebab tu Datuk Seri Abdullah dipanggil Pak Lah. Sebab nama Abdullah. Itu yang problem tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang duduk di sini, malaikat sebut dan tulis namanya di arash. Itu hebatnya majlis ilmu. Sebab itu, majlis ilmu inilah yang menyucikan hati kita. Saya hari ini nak bicara tentang penyakit. Bukan penyakit luaran. Bukan kencing manis. Makcik ada kencing manis, jangan jumpa saya. Pergi jumpa doktor perubatan. Kalau sakit teruk, minta insulin. Cucuk. Sebelum buka puasa, lepas buka puasa, kemudian selepas sahur. Sebelum azan subuh, cucuk. Bukan penyakit kencing manis. Itu saya tak tahu. Bukan penyakit jantung. Tuan-tuan datang, ustaz, saya penyakit jantung. Bukan itu penyakit yang saya nak ubat. Bukan penyakit aurat. Tak ada. Tuan-tuan, ustaz, saya sakit aurat, ustaz. Tak boleh. Saya tak boleh buat apa. Bukan penyakit sakit mata. Ustaz, saya sakit mata. Tak boleh. Bukan buah pinggang, darah tinggi. Tak boleh. Tetapi ada satu penyakit yang saya nak bagi tahu tuan-tuan. Penyakit ni ada 13 penyakit, tapi orang tak berubat. Kita ada darah tinggi, Allah, makan ubat. Kita kencing manis, makan ubat. Penyakit ni orang tak ubat. Saya tak boleh sebut sampai 13. Kalau 13 sampai 7, 38.
waktu berbuka puasa. Tuan-tuan boleh tunggu. Tuan-tuan boleh tunggu, tuan-tuan tunggu. Saya nak balik tuan-tuan. Saya tak larat tuan-tuan. Saya akan sebut sampai yang saya larat saja. Apa penyakit itu? Namanya penyakit hati. Bukan sakit hati tuan-tuan. Yang sakit hati tu muka kuning, yang tu bukan untuk saya. Yang itu kena pergi jumpa doktor tuan-tuan. Sebab hatinya kena penyakit, penyakit itu kena ubat melalui doktor. Ataupun kanser, yang tu tak boleh. Saya penyakit hati apa? Penyakit hati yang namanya rohani. Rohani. Kita tuan-tuan sihat. Saya tahu kamu bodek aja. Tapi saya tengok mat ni memang dia buat kerja. Layak dia naik pangkat. Tuan-tuan, dia naik pangkat. Duit gaji pertama dia buat kenduri. Dia buat kenduri tuan-tuan, buat tahlil. Ketika doa tuan-tuan, dia doa apa? Dalam doa tu, ya Allah, kau bagilah keampunan kepada orang yang naik pangkat aku, ya Allah. Tuan-tuan, orang Islam, dia naik pangkat, dia buat kenduri. Kita yang naik pangkatkan dia, kita dapat pahala. Kita tengok. Tapi kita macam mana? Tuan-tuan tengoklah kalau jadi bos. Orang Cina cukup pandai bodek. Dia tengok kita kalau sibuk. Sebenarnya dia tak buat kerja. Tapi bukan semua, tapi ada yang selingkir macam tu. Saya tengok-tengok, alhamdulillah, saya naikkan pangkat orang ini. Sebab dia akan ingat, dia baca doa, kita dapat pahala tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jangan dengki dengan kekayaan dia, pangkatnya. Ada di kalangan kita jadi bos. Ada di kalangan kita jadi khani. Itu biasa. Jangan tuan-tuan semua nak jadi bos. Semua sini pengarah semua. Siapa nak jadi khani? Kalau semua di sini penceramah, siapa nak dengar? Tengok-tengok semua ceramah. Dengan yang pegang kamera pun ceramah juga. Habis tuan-tuan. Kan? Yang jaga PA pun ceramah. Dia ada fungsi dia. Bila fungsi, kita saling menolong. Jangan dengki dengan orang. Ada orang khani, itu tanggungjawab dia. Ada orang angkut sampah. Kalau semua nak jadi bos, siapa nak angkut sampah? Kalau orang semua jadi penceramah, siapa nak berniaga? Ada berniaga. Saya boleh beli kepiah. Saya beli ya free. Saya beli ya free. Seronok saya ustaz ni tuan-tuan. Beli ya free, orang bagi free. Rupanya kepiah tu saya. Pahala dia. Saya makan, saya cerita tadi. Makan, orang bayar kat saya. Rezeki saya. Tapi pahala dia. Pahala dia berkekalan sampai akhirat. Rezeki saya masuk dalam perut, saya berak pukul 6 petang. Habis. Tuan-tuan, kita nak dengki apa? Kan? Dia kaya. Kaya bukan milik dia, milik Allah. Allah boleh ambil tuan-tuan. Ni makcik-makcik ada tak kaya. Tiba-tiba orang telefon. Assalamualaikum Mak Long. Tanah Mak Long di Kok Diang. Nak buat lapangan terbang antarabangsa di Kedah. Tanah makcik 2 ekar. Kami ambil dengan harga 2 juta. Dalam masa sebulan, makcik orang kaya. Masa tu kuliah pun tak datang dah. Tiba-tiba makcik tak jadi. Makcik tak jadi nak jadi lapangan terbang. Tanah makcik ni layak buat kubur. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, rezeki Tuhan boleh angkat kita dengan senang aja, kita boleh jadi kaya. Dengan mudah aja Tuhan ambil balik. Sekarang kita kaya. Tuan-tuan, kita balik-balik tuan-tuan accident. Kata. Kaki kita dua-dua kena potong. Masa tu tuan-tuan, kaya pun tak guna dah. Duduk atas kursi roda. KFC. Ada duit orang bawa. Tak ada duit, orang buat tak tahu aja. Balik-balik accident, kaki potong, 2 buah pinggang rosak. Tuan-tuan, ada 2 juta dalam masa 2 tahun habis tuan-tuan. Saya tahu ada seorang pakcik ni, masa tu muda, tahun 80-an. Dia ni Ramadan, dia akan meniaga nasi. Dan Ramadan meniaga nasi. Bukan dia meniaga pukul 4 petang, pukul 8 pagi. Dia meniaga di kampung tu, nama Pokok Sena, di dalam kebun getah. Dia meniaga satu hari tuan-tuan, keuntungan hampir dekat 2,000 bersih. Saya jumpa dia, bang, tak payahlah meniaga dalam Ramadan ni, jual dekat orang yang tak puasa.
tak berkat. Dia kata apa? Ustaz, kacau apa? Rezeki ni saya punya. Saya kata walaupun cik punya, tapi rezeki ni Allah bagi, Allah boleh tarik. Dia kata punya suka saya. Dalam masa sebulan Ramadan, dia dapat 60,000. Tuan-tuan, tahun 80-an, saya jumpa tuan-tuan 2 tahun lepas. Tengok-tengok kaki sebelah kanan dah tak ada. Kena potong dah. Duduk atas kursi roda, muka ni hitam. Tengok-tengok, pakcik, ustaz, kita buat benda tak baik, Tuhan akan claim selepas itu, dia kata. Saya kata, claim apa? Dulu saya berniaga, ustaz, ingat tak dalam bulan Ramadan, sebulan Ramadan saya dapat 60,000, ustaz. Saya tak pernah miss, ustaz, tiap-tiap bulan, tiap-tiap Ramadan saya berniaga. Ustaz, sekarang kaki kanan saya dah tak ada kencing manis. 2 buah pinggang saya dah rosak. Saya cuci buah pinggang 1 minggu 3 kali, ustaz. Ustaz, saya yang simpan duit dulu ni sekarang dah tak ada apa, ustaz. Tuhan kelip. Jaga bang. Jaga makcik. Benda tak berkat sekarang senang, tapi esok Tuhan ambil balik. Sebab tu kita, tuan-tuan, kalau dia derma, doa banyak-banyak. Ya Allah, bagi dia murah rezeki, ya Allah. Tengok ni. Saya nak tengok satu mesej, nak tunjuk kat abang. Tuan-tuan tengok. Ini hamba Allah. Dia orang kaya. Kejap ya. Tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Tua dah tuan-tuan, kena pakai cermin mata. Mana letak? Sekejap ya. Sekejap ya. Nampak nak tidur pun. Tuan-tuan tidur pula. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan tidur. Sekejap ya. Mana saya letak ni, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya dah buka tadi. Nak tunjuk je hilang lah, tuan-tuan. Memang pun ni. Mana? Saya baca. Assalamualaikum. Saya baru melawat pembinaan pondok. Juga Pak Ngahman, orang yang jaga pondok tu, dia tersikit yang kami nakah ustaz kepada pondok. Maklum balik ustaz nak bayar melalui cek ke akaun. Saya kata terima kasih bang, cek pun tak apa, yang penting masuk dalam akaun. Allahu Akbar. Mana ni? Nanti lupa lah. Kat mana saya simpan? Dalam ni. Dalam WhatsApp. Dah apalah. Sudah berasap, tuan-tuan. Dia masukkan, tuan-tuan, berapa? Dia beli 2 pondok. Satu pondok 20,000, 40,000, tuan-tuan. Kemarin dia transfer melalui akaun bank. 40,000, tuan-tuan. Saya kata, ya Allah, aku kenal pun tidak kakak ni. Tengok muka pun tidak. Tapi dia transfer 40,000. Saya kata kat dia dalam melalui WhatsApp, kakak, inilah harta kakak di akhirat. Dia balas balik, ustaz, 20,000 tu sikit bagi saya. Masya Allah. Dalam hati saya, berapa banyak lagi bagi ya? 20,000 sikit lah. Saya pula dekat dia, kakak ni kerja apa dulu? Suami saya ialah CEO Motorola. Tuan-tuan tahu tak Motorola? CEO Motorola. Saya kata duduk di mana? Duduk di Bertam Perdana. Tahu di Penang, Bertam Perdana ni rumah dia sebiji tu 1.10. 1.2 juta. Tuan, tandas tu
Tandas saja. Lebih kurang macam tu kan. Tandas saja 100,000. Jadi berak 1,000. Tuan-tuan bayang tengok. Allahu Akbar. Memang kaya tuan-tuan. 1.2 juta rumah dia. Saya nak balik ni, saya nak pergi tengok. Apa nama, di manakah dia? Allahu Akbar. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak jealous apa dia? Dia kaya, dia sumbang. Itu harta dia. Tuan-tuan, kalau ada macam tu, ada hasad lagi. Apa dia? Cantik. Saya tengok kakak-kakak ni. Cantik-cantik betul. Tapi nampak semua menopause dah. Abang handsome lagi. Orang lelaki ni tuan-tuan, dia tak ada menopause. Dia man no pause. Dia tak berhenti tuan-tuan. Orang lelaki dia menopause, orang perempuan dia menopause. Tapi kakak segak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tengok tak segak, tetapi di sisi Allah segak. Segak macam mana? Bila hati segak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan, kecuali hati yang tak ada sombong. Sejahtera. Itulah cantik. Kakak nak cantik, bukan muka. Kita nak datang dengar kuliah, cantik, bubuk. Nak bagi cantik, tetapi hati tak cantik, muka tak akan cantik. Ingat, kita senyum ni, kita menggunakan hampir 17 ni. Tetapi kita tarik muka macam jebol, kita mengguna hampir 70. Jadi kakak, senyum kakak. Tengok, tarik muka. Jebon. Tarik muka ni menggunakan ni. Sebab tu kita cepat tua. Senyum. Senyum macam, bila hati tak ada hasad, kita boleh senyum. Tapi orang muka dia tak elok. Sebab apa tuan-tuan? Dia tarik, dia buat muka tak elok. Sebab hati problem. Bang, apa rawatannya? Jangan ke mana-mana. Tunggu sebentar lagi. Kecantikan kita. Lagi apa? Kita rasa dia maju dalam perniagaan. Dia banyak jasa. Alhamdulillah sini tuan-tuan. Ada datuk boleh duduk di sini. Alhamdulillah. Walaupun datuk duduk. Tuan-tuan. Tapi ada orang datuk pun tidak. Duduk pun tidak. Kan? Alhamdulillah. Ada orang tuan-tuan doktor boleh duduk. Sebab apa tuan-tuan? Allah, dia nak mengaji, dia buang sifat itu. Lagi apa? Dia banyak pengaruh dan sebagainya. Okey, yang ketiga. Kita tengok. Kalau ada tanda ya, di antaranya gemar menjadi pemimpin dan inginkan pangkat yang tinggi lagi hormat. Ada tak di kalangan kita? Kalau datang ya jadi mesyuarat, mesti dia menjadi pengurusi. Ataupun dialah pemimpin. Ada hasad. Ataupun macam mana? Dia nak dihormati. Tuan-tuan, saya pernah tuan-tuan forum dengan Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Satu hari saya pergi di Jelapang, Komplek Tarbiyah Raudatul Jannah, Kota Raja. Dia forum dengan Ustaz Haryanto. Saya datang tuan-tuan nak dengar forum tu. Dia tengok-tengok saya. Ustaz Abdullah Khairi, mari. Dia suruh saya naik pentas. Saya kata, saya bukan nak forum, saya tak dengar. Mari. Dengar. Last sekali. Dia suruh naik juga. Saya pun naik tuan-tuan. Dia suruh duduk sebelah saya. Dia ra'i tuan-tuan. Ustaz biasa. Ra'i ni, dia datuk tuan-tuan. Allahu Akbar dalam hati. Mereka tokoh hebat. Mereka ra'i aku. Dalam hati, ya Allah, hebatnya ulama-ulama ni. Tuan-tuan ingat tak ada seorang ulama dalam Facebook baru ni? Dia bagi ceramah. Tiba-tiba masuk seorang ulama namanya Profesor Dr. Ramadan Al-Buti. Masuk Syekh ni tengah ceramah. Dia tengok-tengok. Ya Sayyidi, ya Ustazi, ya Habibi. Tengok dia ra'i. Wahai ustaz aku, wahai kekasihku, wahai apa nama tuan aku, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Mari masuk, selamat-selamat. Dia ra'i ni, Dr. Syekh Ramadan. Duduk bawah, dia pergi jemput. Akhirnya dia peluk, dia cium tangan Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan tarik, dia tarik juga, dia cium, dia peluk. Dia suruh duduk ra'i sekali. Kita
duduk di Malaysia, ustaz dengan ustaz gaduh. Sebab apa? Sebab anak murid bergaduh. Ustaz Abdullah Khairi kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Last sekali anak murid pening. Lepas tu anak murid buat fatwa. Ustaz Abdullah Khairi kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Akhirnya ustaz gaduh. Apa yang penting? Ustaz tak ada apa-apa, anak murid yang hancur habis. Ada kata, Ustaz Abdullah Khairi kata macam ni, kita lepas semayang kena zikir. Mengaji. Oh ustaz ni kata lepas semayang tak boleh zikir. Sebab kalau zikir bid'ah. Bid'ah ni dalalah. Kalau dalalah finnar, masuk neraka. Ustaz ni kata macam ni. Ustaz sama ustaz bergaduh. Tuan-tuan, pernah berlaku tuan-tuan di satu taman. Saya pergi ceramah. Ustaz, surau kami kecil ustaz. Kami nak buat surau dekat padang tu. Kami panggil bacaan Yasin. Orang datang baca Yasin. Ada beberapa kumpulan tak nak tuan-tuan buat surau. Bila kami baca Yasin, mereka pun panggil juga baca Yasin. Supaya tak buat surau. Yasin buat surau dengan tak buat sudah bertemu. Pelik tuan-tuan, buat baca Yasin juga supaya surau tak naik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada hasad dan dengki. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kita kadang-kadang ni kan, kalau rasa tuan-tuan untuk kita nak ada pengaruh apa, masuk dalam kubur sama aja. Seperti saya sebut tadi. Tuan-tuan ingat tak? Ketika seorang sultan mayat di atas, tengku disebut tengku. Masuk kubur, mufti baca talqin. Saya sebut nama. Ya Ja'far binti Maimunah. Mana tengkunya bang? Tak ada. Tak sebut pun. Sebentar lagi akan datang kepada kamu dua orang malaikat. Maka jangan ketar ya makhluk Allah seperti kamu. Jika ditanya kepada kamu, Man Rabbuka, maka jawablah dengan tenang, Allahu Rabbi. Memanglah tak gentar. Kamu duduk di atas, cuba turun bawah tengok. Mau tahu kan? Masa tu tengku pun tak ada dah. Sebab apa? Kita apa beza tengku? Sama aja. Potong darah warna apa? Merah aja. Ada tak darah biru? Potong-potong darah biru. Ada tak darah hijau? Tak ada. Potong sama aja. Sebab tu ada seorang tuan-tuan, makcik jumpa saya. Ustaz, saya kena bleeding ustaz, accident. Masa tu saya koma. Dia orang masuk dekat saya, darah saya tak tahu. Ada Cina, ada India. Macam mana ustaz? Gelilah ustaz. Saya kata geli macam mana? Darah India masuk kat saya. Saya kata darah India warna apa? Merah. Ada tak warna hitam? Darah India warna hitam, darah Cina warna kelabu. Sama aja tuan-tuan. Tak ada masalah. Terima darah tu. Yang penting kita buang sifat tu. Kalau ada, nanti jangan ke mana-mana. Tunggu. Yang keempat, puncanya, hatinya keras dan enggan melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Kadang-kadang duduk ni, kita nak buat ceramah, ada orang bangkang. Macam tadilah nak buat surau, ada orang bangkang. Itu namanya hasad. Ni, ada program ni, tuan-tuan tengok komplek ni. Ini duit siapa? Ini duit Ustaz Abdullah kah? Ustaz Abdullah pun tak boleh keluar banyak ni. Tapi duit tuan-tuan, nampak tu. Dengan bumbung punya cantik, saya datang daripada sana, tak nampak Maybank, nampak ini lagi. Tuan-tuan, siapa yang buat dengan duit dia, kita dengar kuliah ini, kita dapat pahala. Jogging. Saya tanya seorang makcik dah pencen dah. Buat apa sekarang? Pagi-pagi, lepas semayang subuh, pergi jogging. Dengan siapa? Dengan pakcik lah. Buat apa? Lepas jogging, bagi sihat. Lepas sihat, buat apa? Jogging balik. Lepas jogging, sihat. Lepas sihat, jogging balik. Ini orang tak ada matlamat. Orang yang ada matlamat, dia pencen, dia pergi jogging. Orang tanya makcik, buat apa jogging? Dah sihat nak buat apa? Bila sihat, saya boleh buat ibadat lagi ustaz. Ini orang ada vision. Saya jumpa seorang pakcik, dia dengan isteri dia, jogging pun macam tak jogging. Dia jogging macam jalan. Yang makcik tu macam penguin. Saya jumpa dia, Makcik buat apa? Jogging. Lepas jogging, ustaz, selepas jogging, saya siap dengan baju. Saya akan berhenti mana-mana masjid untuk solat sunat duha. Setiap masjid dia akan pergi semayang.
Dia kata, saya tanya kenapa? Saya sembahyang sunat duha setiap pagi, masjid berbeza. Masjid ini akan jadi saksi saya di akhirat untuk masuk syurga Allah. Ini vision kita. Ada orang jogging untuk sihat, tapi dia tak ada matlamat dia. Jogging entah, pagi-pagi jogging. Saya duduk di kampung, ada seorang pencen pegawai custom. Dia tuan-tuan timbalan pengarah custom. Pagi-pagi jogging. Lepas jogging kena roti canai. Saya jumpa dia. Datuk, macam mana? Kena canai 3 biji setiap hari. Lepas jogging roti canai. Lepas jogging roti canai. Roti canai. Satu hari tuan-tuan, dia makan roti canai, dia jatuh tepi bangku meja roti canai. Jatuh. Orang angkat dia. Tak sempat balik rumah, dia mati di sebelah meja roti canai. Rupanya tuan-tuan, dia ingat dia jogging sihat. Rupanya Tuhan dah tetap umurnya tuan-tuan. Masa kamu jogging, makan roti canai tuan-tuan. Lepas tu jatuh. Lembek mati di tepi meja roti canai. Allahu Akbar. Jogging. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, itu luaran, kita nak dalaman. Dalaman macam mana? Hati. Penyakit ini bila kita ubat, yang lain semua sihat. Hati sihat, yang lain semua sihat. Apakah penyakit hati yang pertama? Kata Syekh Ahmad Zaharuddin, yang pertamanya hasad dengki. Inilah penyakit hati duk ada kat kita tuan-tuan. Saya akan sebut punca-punca. Kemudian bagaimana nak rawat? Cuba tuan-tuan renung. Saya dah tuan-tuan. Dapat print. InsyaAllah lain masa kita datang pula, saya akan print. Tuan-tuan, saya sebut satu-satu, kita cek aja. Ada ya tidak? Kalau ya tu maksud dia ada penyakit hasad tu. Pertama apa dia? Cuba tengok. Ada tak penyakit ini? Punca-puncanya, jika ada seorang itu rasa pemusuhan dan kebencian terhadap orang lain, maka itu hasadlah dia. Tuan-tuan rasa musuh dengan orang lain tak? Musuh tak dengan raya beli TV baru? Tuan-tuan rasa macam mana? TV baru Samsung. Tuan-tuan pun beli juga Samsung. Lawan dengan dia. Itu namanya hasad. Kalau ada, ya. Nak rawat, tuan-tuan jangan ke mana-mana, tunggu selepas ini. Tuan-tuan, hasad maksud dia apa? Kita rasa musuh dengan orang. Hari raya, member pakai baju cantik, tuan-tuan rasa Allah baju cantik itu nak beli kereta kita pun beli juga. Kita beli apa? Viva, Camry Viva, sama juga. Yang penting cat warna putih sama. Dengki juga tuan-tuan. Maka itu namanya hasad tuan-tuan. Ada orang kita tengok anak dia masuk universiti, mengaji di mana? UK. Anak kita pun UK juga. Di mana? Ulu Kelang. Dengki dia. Kalau ada, ya. Cuba tengok, ada tak ada benci dengan jiran pun. Jiran datang cucur badak. Kita bagi cucur kod. Kita bagi member sebelah cucur udang. Kalau cucur udang tak ada. Cucur kodok ada. Cucur badak duduk di atas. Yakinlah sesungguhnya DNA badak tidak ada dalam cucur badak. Tetapi DNA babi ada dalam Cadbury, tuan-tuan. Tuan-tuan jaga. Kita dapat, kita rasa dengki. Kita bagi dia punya sedap, dia balas tak sedap. Kita rasa hasad, tuan-tuan. Kita masak sedap kat isteri, bagi masak sedap. Rasa kita rasa macam tu. Itu namanya hasad, tuan-tuan. Kalau ada, ya.
Berapa dah ya ni? Banyak lagi. Banyak lagi. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan, jiran rumah kita. Lansir tukar baru. Orang utara tuan Allah, dia warna hijau. Tuan-tuan beli juga warna putih, hijau putih. Alhamdulillah tuan-tuan. Tengok jiran sebelah beli biru. Tuan-tuan bengang, tuan-tuan buat biru laut. Lagi bagus tuan-tuan. Last sekali tengok belang macam itu namanya hasad. Apa rawatannya? Jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga habis ceramah. Jika ada di kalangan ki dalam apa sahaja, seperti kekayaan yang saya sebut tadi, kepandaian, kecantikan, maju dalam perniagaan, banyak jasa, tinggi pangkatnya, banyak pengaruhnya dan sebagainya, maka ada hasad dalam hati dia. Tengok member kaya, kita tak boleh duduk. Tuan-tuan, kalau orang Melayu kaya, tuan-tuan syukurlah. Dia kaya, satu hari dia akan ingat kepada orang miskin. Orang Cina kaya, tuan-tuan, dia tak akan ingat, tuan-tuan. Dia bantu orang miskin untuk ada nama. Kita kalau ada di sini orang kaya, tuan-tuan doa, ya Allah bagi dia kaya lagi ya Allah. Supaya dia kaya, dia boleh bantu orang. Sebab tu saya dulu tuan-tuan kerja, saya jadi bos. Saya tengok pekerja saya, ada engineer Islam. Ada Melayu Islam. Ada Cina bukan Islam. Ada India bukan Islam. Saya perhati anak buah saya. Yang Melayu tuan-tuan, dia tak akan bodek. Kalau kerja tu dia pegang pen, bos lalu pun dia buat tak tahu kan. Orang Melayu ni memang dia kerja macam tu. Orang Cina tuan-tuan, saya tengok masa bos tak ada, relax je. Dia tak buat kerja. Saya masuk, Assalamualaikum bos. Assalamualaikum lah, dia bagi salam dah. Cina mana bagi salam. Dia tengok, oh, good morning bos. Tu cibuk. Berlakon tuan-tuan. Tapi Melayu dia buat tak tahu kan. Kita tengok, Mat. Bos. Dia buat kerja tapi dia tak pandai bodek tuan-tuan. Saya buat macam mana? Saya renung. Yang India buat macam mana? Rupanya dia orang pandai bodek. Tapi kerja out. Orang Melayu dia tak pandai bodek tapi kerja on time. Saya kenaikkan pangkat, saya bagi yang Melayu naik pangkat. Yang Cina, yang India protes. Dia orang kata resis. Saya kata saya memerhati apa yang kamu buat.